Hello dan selamat datang ke gameplay Pokemon Fire Red yang keempat. Dan sebenarnya saya nak cakap sikit kat korang yang saya buat video gameplay ni dua video satu hari. Jadi terutamanya untuk Pokemon Fire Red ni, di mana untuk Pokemon Fire Red gameplay 1 dan 2 saya buat pada hari Isnin. Lepas tu 3, 4 saya buat di hari Selasa. Dan sama juga di hari-hari seterusnya. Jadi buat korang yang komen dan saya tak balas, minta maaf sangat sebab ya macam mana, video tu saya dah siap buat, cuma saya tak publish saja. Macam mana, saya dah jadualkan benda tu untuk publish. Jadi walaupun korang dah tengok video tu dan benda tu baru upload di YouTube, ya saya dah sampai jauh. Perjalanan saya main game ni dah sampai jauh. Nah, itu saja yang saya nak cakap. Dan lagi-lagi apa yang saya nak cakap, saya cukup kecewa kepada korang yang tonton tapi tak subscribe. Ya tak jadi masalah, tapi tolonglah bantulah saya, bantulah channel ini berkembang supaya saya dikenali oleh ramai rakyat Malaysia dan juga global. Saya minta sangat-sangat. Okay, sedikit throwback yang saya sudah tangkap Diglett yang sudah level 19 kat sini. Jadi target kita adalah kita level up ini makhluk dulu. Dan saya macam-macam nak kena pergi kat sini, iaitu saya nak kena grinding Diglett. Lepas tu saya nak kena pergi SSN sebab saya tak boleh pergi gym leader sebab kat situ ada pokok yang kena ada belajar card. Harapnya lah ada HM dekat SSN tu. Nah, itu saja. Nice. Dan sepatutnya flying type Pokemon pun lemah terhadap rock type Mungkin saya cuba ajarkan Diglett rock type Pokemon, rock type move agaknya. Miss. Ow. Nice. Okay, hantar Diglett, lepas tu switch ke Pikachu. So strategi yang cukup simple lah untuk korang yang main game Pokemon. Mungkin rasanya korang lagi tahu dibandingkan saya. Okay, nice. Okay, nak heal Pokemon saya dulu. Okay, progress, let's go. Butterfree. Oi, level ni lah. Aduh, paralyze. Tukar. Pikachu. Alah. Okay, nice. Boleh lah. Retara. Manage it. Ow. Nice. Boleh tak? Dig. Please. Diglett. Nice. Miss. Diglett. Dia boleh miss tak tu? Okay, Mega Punch. Miss. Nak berapa banyak kali miss? Nah. Aduh, nak kena heal lagi. Diglett dah level 20 masalahnya, tapi tak kuat. How is that even possible? Jap, saya nak tengok dulu si Diglett ni. Sebab dia ground type, dia boleh lawan electric type. Okay, attack 26, defense 17, SP attack 19,
SP defense 29 dan speed 41. Tapi boleh miss. Why Diglett? Nah. Okay. Progress. Hello? Squirtle. Pikachu. Tak boleh. Ground type lemah terhadap air. Kena ingat satu benda. Nah. Okay, dah level 20. Hello. Weedle Diglett lemah terhadap ni bug type juga. Banyak kelemahannya, aduh leceh. Untungnya saya ada Charmeleon. Diglett lagi. Tukar. Ember. Tukar lagi ke Charmeleon. Nice. Okay, sepatutnya dah tak ada lagi dah kan? Sikit juga. Okay. Kita sepatutnya ke kanan. Kanan dulu baru kita ke tengah. Sini dulu. Hello. Berapa level Pokemon kat sini? Boleh lah. Manatee. Wow, super efektif. Ikan selemah terhadap ground type. Okay, nice. Okay. Hello. Fight me. Okay, Nidoran. Manatee. Ow. Ow. Nidoran lemah tak ada ground type juga. Okay, that's new. Nice. Okay, level 21. Nice. Fury Sword. Therefore is right with Sharp Claw or Side 2 to 5 times. Diglett tak ada tangan dan kaki. How is that even be possible? Tapi 2 to 5 times. 18 kali 5 sama dengan tinggi juga. Tapi antara 2 hingga ni. Nope. Okay. Saya nak heal Pokemon. Agak annoying juga kadang nak level up, lepas tu nak ni lagi. Sebab item Pokemon item battle tu cukup mahal di early game. Tak tahu kenapa. Mungkin daripada korang ada daripada korang yang baru, yang dah lama main, dah tahu trik nak dapat duit macam mana. Tapi ya, saya alang-alang nak dapat pengalaman jugalah. Awakening. Jadi saya tak nak cuba belajar dulu tips and trick kecuali dah terdesak. Okay, manage it. Okay, scratch. Tak ada rasa, sumpah tak ada rasa. Tukar ke Charmeleon. Nice. Metal Claw. Apa yang tak ada rasa ni? Scratch. Apa yang kebal sangat Senshu ni? Charmeleon. Nice.
Zubat. Tukar dulu ke Pikachu lah. Thunderbolt. Nice. Okay, sini tak ada orang. Ni tadi. Hello. Atuk-atuk pun nak lawan juga. Gila lah atuk-atuk eh. Tukar ke Charmeleon sebab dia grass type. Attack miss. Makan tu Ember. Odish. Diglett. Tukar lagi ke Charmeleon. Miss lagi. Makan ni Ember. Oh, okay. Miss lagi. Teruknya Pokemon kau. Okay, kalau bercakap tentang akurasi, saya tak tahu dia ni mempengaruhi dari apa. Mungkin kecepatan agaknya. Tapi tak juga sebab Pikachu cukup laju tapi dia terpulang pada dia punya akurasi. Bukan akurasi, dia terpulang pada moveset. Macam Pikachu, dia cepat tapi moveset dia kata akurasi dia 75, kadang mesti miss. Ya, itu yang saya faham lah. Nice, Magnitude. Oh no. Come on, Diglett. Nice, Diglett. Dia boleh pula confuse. Magnemite lagi. Tukar ke Charmeleon. Okay, nice. Magneton. Tukar lagi. Tukar ke Charmeleon. Alah. Confuse. Oh no. Nah. Tapi tak rasa. Come on. Okay. Boleh. Saya ada item heal lah. Super potion. Bila dapat? Okay, Sonic Boom. Tukar dengan Diglett. Diglett, please. Magnitude. Ow. Nice. Sikit lagi. Tolonglah, sikit lagi lah. Nak kena heal lagi Pokemon. Heal. Okay dah. Let's go. Progress. Okay, kita lawan ni. Oh ni. Kenapa ada engineer pula kat sini ni? Apa dah jadi? Dik. Nah. Makan tu. Nice. Kau tahu tak apa benda yang pelik bagi saya? Rock type dengan steel type ni lemah terhadap satu sama lain. Kenapa? Oh, ada defense. Tapi kenapa? Mungkin masuk akal. Bukan ground type kau. Rock type dengan steel type ni lemah antara satu sama lain. Okay, mungkin masuk akal batu ni boleh dibelah melalui besi kalau besi ni dah terjadi mesin Tapi pada masa yang sama, besi lemah terhadap batu sebab batu boleh kemikkan besi. Mungkin masuk akal. Tapi tak cukup bagus. Bukan tak cukup bagus. Apa yang saya cakap kat sini? Agak licik lah. Apa pun semuanya terpulang pada kecepatan Pokemon tu juga kan. Nice. Growlithe. Anjing ni lemah terhadap ground type. Kenapa?
Vulpix. Lemah tak ada ground type juga tak? Yup. Dia lemah tak ada ground type. Nice. Tapi asal lambat sangat Diglett ni nak level up. Apa yang lambat sangat? Oh. Hello. Rattata. Dick. Nah, apa yang best tentang Dick ni? Dia buatkan Pokemon, dia buatkan attack Pokemon tu miss. Makan tu. Okay, Rattata lagi. Kita tukar dengan Charmeleon lah sebab Diglett dah tak boleh hadap. Diglett dah tak boleh hadap. Ember. Okay. Ember lagi. Reticat. Diglett. Lepas tu tukar ke Charmeleon. Pikachu dah terlalu overpower. Jangan keluarkan dia dulu. Okay, Hyper Fang. Nice. Charmeleon dah level 23. Boleh tak ni? Voltrop. Boleh tak, Dick? Okay. Oh, one hit KO. Dah level 23. Attack 30, defense 20, SP attack 22, SP defense 35 dengan speed 50. Magnemite. Boleh, satu lagi, please. Please. Nice. Bomb. Satisfyingnya. Okay, let's go. Okay. Sini boleh lalu tak? Oh, boleh. Okay. Oh, ada tangga juga. Hello. Nidorino. Tak ada. Hello. Hi, remember me? I'm one of Professor Oak 8. If you Pokédex complete data on 30 species, I'm supposed to give you a reward. Oh, dia ada ni juga Apa? Dia ada achievement juga kalau kita tangkap Pokemon Item Finder. Not yet. Okay. That seems challenging. Ada apa-apa? Don't you think it's hard to think up good name for Pokemon, especially if you caught a whole bunch? In Lavender Town, there's a man who rate Pokemon nickname. He can even help you rename your Pokemon too. That's why I didn't do it in this game. Sebab nama diorang dah cukup bagus. If you're aiming to reach Lavender Town, take Rock Tunnel. You can get to Rock Tunnel from Cerulean City. Okay. Huh? A Pokemon is sprawled out in a deep and comfortable slumber. Okay. Memang betul dia kata kalau nak pergi Lavender Town kena pergi Rock Tunnel. Jadi tak boleh lalu situ sebab ada Pokemon tengah tidur. Jadi maknanya kita kena pakai Diglett Tunnel ke? Yang ni. Nanti dulu. Kita nak pergi ke SSN. Kena ingat, kita kena pergi ke SSN. Kenapa saya tak pergi SSN dulu? Sebab SSN kat sana ada trainer juga. Jadi saya tak nak bazirkan. Bukan saya tak nak bazirkan bukan saya suka bazirkan masa Cuma takut trainer kat sana jauh lebih kuat dibandingkan yang ada kat sini. Dan rasanya mungkin kat sini kot yang kita dapat card, HM card. Okay, dah boleh masuk. Let's go. SSN. Hello. Okay. Wow, banyaknya. Kat sini ada apa? Okay. Wow.
Banyaknya trainer. Oh, Hyper Potion. Hello? Okay, ala-ala kita level up Pokemon saya lah. Okay, dia ni Water type, lemah tak ada electric type. Thunderbolt. Staryu, Pokemon yang buatkan saya kalah 3 kali. Staryu ke Starmie? Oh bukan, Starmie. Buat apa di cover? Nice. Shelder. Tukar balik. Icicle Spear. What is that? Sikit lagi nak masuk level 28. Okay. Kita masih boleh lawan. Banyaknya. Gila. Boleh tak main tube? Okay, Leer. Main tube lagi. Okay, nice. Sikit lagi. Apa yang? Bagilah langsung level 24. Tak adil betul. Okay, Tentacool. Okay, kita langsung serentak level up Diglett dengan Pikachu ni. Constrict. Thunderbolt. Okay, 24. Bond 24. Nice. Staryu. Tukar dulu. Pikachu. Harden. Thunderbolt. Adalah susah mana. Dan harapnya persediaan ni buatkan saya punya Pokemon dapat kalahkan Gym Leader Electric rest. Please lah. Tapi banyak lah trainer kat sini. Serius lah. Bubble. Tak ada. Okay. Horsey. Diglett. Pikachu. Mungkin kalau lambat sangat saya pakai je lah Pikachu buat level up sebab banyak Pokemon air juga kat sini. Okay, that's ridiculous. No. Saya akan biarkan Pikachu level up. Aduh. Okay, nice. Wow. Sabar. This one. Adder. Saya tak tahu. Tak ingat. Memang mungkin diorang sengaja suruh Pikachu level up agaknya. I don't know. Aduh, Thunderbolt dah nak habis lagi. Shelder ni ice kan? Charmeleon boleh tak? Ember? Nope, it's not very effective. Come on. Sikit lagi. Okay. Boleh lah, better than nothing. Tentacool. Pikachu balik. Thunderbolt. Nice. Wow. Tertendang. Tapi lagi-lagi apa yang banyak sangat?
Apa banyak sangat gym leader air ni? Tak ada rasa. Tak ada rasa. Okay. Satu room lagi. Lepas tu kita ke atas. Lepas tu lawan lagi. My body master is super strong. He has enough strength to move big rope. Oh. Boleh saya ambil ni? Super potion. Boleh lah. Okay. Sekarang kita ke sini pula. Growlithe. Lemah terhadap ground type. Bagus. Wah, sikit lagi. Ow. Okay. Nice, nice. Growlithe lagi. Dig. Okay. Boleh, boleh. Not bad. Sikit lagi nak masuk level 25. Kat sini ada apa? Hello? You're tired, would you like to take a short rest? Sure. Oh, you lupa macam ni pun boleh heal Pokemon eh? Nah, thank you for being useful for once. Nidoran. Okay, lemah tak ada ground type. Bagus. One shot, one heal. 25. Aspect attack 24, attack 33. Mud Slap. What is that? 20 attack. 20 power. Mud first. No. Okay. Okay, macam tak penting sebab Magnitude dan juga Dig tu kuat. Saya tak perlukan Mud Slap. Nope. Nidoran. Nice. Okay. I'm not a waiter, okay? Wah, ramainya. A work is so elegant yet cozy. I always travel with Wigglytuff. I never leave home without it. Hello. Okay, Nidoran lagi. Nice. Jom Diglett. Level up Diglett. PG. Masih tak ada rock type Tukar dulu dengan Pikachu. Thunderbolt. Nidoran. Diglett balik. Wow, nak masuk 30 minit. How in the heck? Mungkin lama sangat sebab saya grinding agaknya. Tapi bagus sebab dia buatkan Pokemon saya level up. Brick. I'm sorry, what's that? Bukan. Nak guna sekarang ke tak? Saya takut nanti terpaksa pakai Decay pula kan. Power 75, accuracy 100. Okay, Pikachu boleh, Charmeleon boleh, tapi Diglett tak boleh. Okay, nanti saja. We are cruising around the world, my children and I. Okay. Ada tangga kat situ. Hello? Shh, I'm a global police agent. I'm on the trail of Team Rocket. They're up to nothing good. Good for you. Wow. You mon petite. Apa benda tu? Perancis, we're busy here. Out of the way. I'm sorry. Great ball.
I saw an odd berry in the trash. I wonder what that was. Indeed, I am le chef. Oh, okay. No. Saya tak nak cakap bahasa Perancis sebab saya tak erti. Saya takut orang lain akan anggap saya racist. Okay. Did you hear about Snorlax is a glutton? Now the Pokemon eat and sleep the way Snorlax can and does. Oh, Pokemon tu lah yang Snorlax yang tidur dekat jalan tu. I see. Chesterberry, Cherryberry, Pekaberry. Okay. Ada berry. Ni ke? Oh, okay. Macam penting tak penting. So, okay. Kita nak ke mana? Atas. Ada lagi. This ship, she is luxury liner for trainer of the world. At every point, he hold party with invited trainer. Good for this ship. Oh, yep. Snorlax yang tidur tu. Besar tau badan dia. Okay, fight me. I don't care. I would like you to fight me. Goldeen. Tukar ke Pikachu. Sebab Diglett tak boleh lawan dia. Thunderbolt. Nice. Goldeen lagi. Aduh, takkan setiap parti dia Goldeen. Pikachu saya dah level 29 Tentacool. Okay. How about you? Pikachu. Baru berguna si Diglett ni. Magnitude. Nice. Okay, ni apa? Stardust. Boleh jual. Hello? Yes, I have seen some Pokemon ferry people around across the water. Small tree can be chopped down using the move cut, but remember, cut is an HM technique. Once learned, it is not so easily discarded. Okay, that's pain in the crack. Rattata. Hello, Rattata. Apa yang sakit sangat? Pikachu. Dick. Nice. Okay, 26 dah. Diglett. Nice. Wow. Evolve. I'm sorry. Dia jadi 3 orang sekarang. Dark Trio. Centum. What's that? The foil is trapped inside your painful sandstorm for 2 to 5 turn. Okay. Agak berguna. Mungkin. Cuba. Kenapa ground type? Mana rock type? X attack. Growlithe. Dia dah ada tiga ekor kat situ. Okay, saya tak expect benda tu berlaku. Okay, nice. Ponyta yang lemah terhadap ground type. Why? Tu. Kenapa fire type lemah terhadap ground type? Charmeleon pun lemah terhadap ground type. Okay, saya nak heal Pokemon dulu. Dan sekarang sudah 35 minit. Wow. Saya nak rehat. Okay.
Mungkin kita bagi 50 lah untuk gameplay kali ni. 50 sejam. Sebab saya masih tak lawan gym leader lagi. Ni ke? Oh ni dah. Ni dah. Oh tinggal 2 lagi. Me and Daddy think the Safari Zone is awesome. I wish we could go there again. Saya nak pergi, tapi tak boleh sebab di Pokemon Ruby saya perlukan Pokeblock dan saya tak jumpa-jumpa. Have you gone to the Safari Zone in Fuchsia City? There are many kind of rare Pokemon. Thank you for let me know. Hello? The captain said he awfully sick. He was all pale. I hear many people get seasick. Dia mabuk laut. Okay. Dia lagi. Apa tu? Bonjo? Apa benda lah. Imagine seeing you here, Risham. Were you really invited? So how? You freaking mean. Apa yang jahat sangat mulut kau? Okay, time to beat your freaking ass. Okay, kita tukar kepada Pikachu. Gus, not very effective. Makan tu. Okay. Reticat. Masih Pokemon yang sama. Okay. One shot, one kill. Kadabra. Pikachu lah. Okay, itu evolution dia. Okay, one shot, one kill. Lemah juga si apa ni? Si Aiman punya Pokemon. Okay. Kan nak kena solo dengan Pikachu. Sebab Pokemon Pikachu saya dah over level. I heard there was a card master on board, but he was just sick old man. Card itself is really useful. Yep, it will be handy. You should go see him too. Smell ya. Bye bye. Oh, Captain. Phew, thank you. I'm feeling much better now. You want to see my hidden card technique? I could show you my press card technique if I weren't so ill. I know, you can have this. This is hidden machine. Okay, thank you. Akhirnya dapat juga card. Ambil masa cukup lama kat sini. Okay. Sepatutnya sekarang kita dah boleh guna benda ni. Sebab saya dah kalahkan siapa tu? Misty Mana card? Okay, ni dia. Okay, Dark Trio pun boleh belajar card. Scratch, Bone Scratch. Oh, CD. Bentuk dia CD. I see. Okay, bawa perasan dia CD. Masuk akal, masuk akal. Okay, kat sini ada apa? Sekarang dah nak masuk 40 Okay. Oh, I feel ill. Okay, dia pun sakit. Apa, dia pun mabuk ni juga. Dia pun mabuk laut juga. Macap. Hello, Macap. Die. Ow. Okay. Tentacool. Pikachu. Okay, Thunderball. Nice. Hello. Departure over. The ship will be departing soon. Saya lambat datang. Machop lagi. Y. Wah, sikit lagi. Cut. Okay, jom kita bagi gameplay kali ni 50 minit. Shelter. Pikachu dah level 30. Wow. Jadi kalau saya bagi Charmeleon grinding dulu, rasanya dah boleh jadi Charizard tu. Percaya pada saya. Okay. So that's it.
That's it. Saya nak heal Pokemon saya dulu. Dan rasanya kita kena keluar. Sebab tugas kita bukan apa mengembara, bukan ekspedisi. Nah. Okey. Wow, detailnya kapalnya. Dadah. Jangan tenggelam macam Titanic sudah. Okey, dan sekarang jom kita lawan Gym Leader Electric. Saya rasa Pokemon saya dah bersedia untuk membantai Gym Leader yang dekat sini. Harapnya jangan over level lah. Okay, let's go. Okay, Lieutenant Search. Okay, hello Pikachu. Comel. Nice. Satisfying. Dah level 7. Pikachu lagi. Okay. Nice. Okay. Okay, 3 orang je. Kena. Brock seorang trainer, Misty 2 orang trainer, dan ni 3 orang trainer. Lepas ni 4 orang. Wow. So mind blowing. Ow. Okay. Magnemite. One shot, one kill. Boleh ni, agaknya level 28. Okay. Nak heal dulu. Apu. Get out of the way. Okay. Nice. Okay. Progress. Get out of the way. Kenapa dengan PC? Okay. Nah. Apa benda tu? Laser? Okay, Pikachu. Manatee. Sikit lagi. Nak level 28. Ni apa? Ada puzzle ke? Hello? It's not easy opening that door. Lieutenant Search always famous for his cautious nature in the army. Okay, you're not helping. Okay, I'll talk. Lieutenant Search said he hit door switch inside something. You're not being helping. Lieutenant Search installed the trap in the gym himself. He said he set up double lock everywhere. Let me give you a hint. When you open the first lock, the second lock is right next to it. Sebelah kanan lah kan? Okay. Oh, okay. Saya ingatkan ni macam cerobong asap. Ni tong sampah rupanya. Bagus. Nak jadi sesuatu ni yang time consuming. Okay. Atas ni kot. Hey, there's a switch under the trash. Turn it on. Nice. Okay, dia dah hilang satu. Dia kata sebelah kanan kan ni. Nah, it's kinda easy. Okay, let's go. Fight me. Gym Leader Lieutenant Search. Okay, Voltrop level 21. Manatee. One shot, one kill. Level 28. Pikachu.
Okay, one shot one kill juga. Raichu. Tak perlu, tak perlu. Level 24. Okay. Yes. Baru kali ni tak kalah. Okay, macam mana nak level up Raichu? Pokemon saya dah level 30. Kita dah dapat Thunder Badge juga That's new. The Thunder Badge crank up your Pokemon speed. It also let you Pokemon fly lightning quick anytime. Mana nak dapat fly? TM34. Apa tu? Shockwave. Takes it to an electric Pokemon. Mungkin nanti. Sebab saya takut nanti nak masuk pengakhir game Pokemon ni, saya nak kena pakai Pokemon Decade untuk level up. Jadi sabar dulu. Okay, dan sekarang rasanya kita nak pergi ke Diglett Tunnel dan kembali ke Pallet Town katanya. Lepas tu tak tahu, mungkin nanti ada cara saya pergi ke Lavender Town agaknya. Okay, dan nak tahu apa? Saya akan berhenti gameplay sampai di sini saja. Dan akhirnya saya boleh menarik nafas lega sebab Diglett saya tak kalah dan saya tak kalah lawan gym leader. Ya, itu saja yang saya nak cakap sebenarnya. Sebab saya agak frust waktu lawan Misty, terutamanya untuk Starmie dia yang cukuplah kuat. Walaupun saya dengan Pikachu tu dah level, beza level antara 2 atau 3, tetap kalah. What the fish. Okay, dadah.